Rina tak tahu kenapa, tapi kalau ikutkan kan, Sophie pun macam koyak dengan Rina. Korang tengoklah sendiri cara dia bercakap tadi. Saya si cantik, saya si comel. Bila kami bergabung, redu kalian. Ay, mari bergoyang Sorina. Hey, iha. Okay, macam yang korang tahu, semalam Sophie tak pakai baju yang Rina belikan untuk dia. Memang Rina pun tak pakai baju yang dia belikan, tapi Rina ada alasan Rina sendiri. And Sophie tak dapat nak ungkapkan apa alasannya tak nak pakai baju Rina tu. And Rina nak ajar dia sikit cara untuk menghargai seseorang. Yelah, sebab Rina sanggup buat apa je untuk dia, tapi dia tak boleh pakai benda yang sesimpel itu. Dia tak boleh buat benda sesimpel itu. So, Rina nak plan something dengan 2 jejaka paling hot di pasaran. Jom, let's go. Okay, sini. Mana Rif dan Syafiq? Apa cerita ni? Panjang ceritanya. Tutup pintu. Ini adalah planning yang korang kena buat, okay? Okey. Oh, apa dia tu? Yang dia macam ni je. Rina harap korang dua boleh tolong Rina lah. Apa dia tu, Rina? Yang dia Okey, je boleh. Plan dia, Payment ada kan, payment? payment? Aduh, korang kalau nak kena berapa bayaran nak bayar korang ni? Cukup soto Madura satu dah. Soto Madura? Boleh, senang. Ya, aku clear ni. Okey, boleh datang je rumah aku. Ya? Ya, ikut je beg kau. Wow. Okey, kita dah dapat ni lesen ni. Okey, plan dia apa? Rina nak minta bantuan. Macam yang kita tahu, korang dua kan antara jejaka paling hot dekat AIT. Betul tak? Betul tak? Ke dekat mata kau je sebenarnya. Dia dah. Tak lah, budak-budak perempuan AIT sendiri pun mengakui benda tu. So, ni satu respect macam satu salute tak korang dua. Okey. So, planning ya. Rina mengaku tak? Rina, tak tahulah. Kalau korang berjaya buat planning ni, Rina akui benda tu Planningnya, Rina nak korang dua ajak Sophie pergi gym dekat cyber. Korang ajak dia. Weh, kau yakin dia nak pergi gym ni? Pandai-pandai lah korang buat sampai dia nak pergi gym tu. Faham tak? Korang buat lah macam korang goda dia ke, ngorak dia ke, tak kisah tu. Janji dia nak pergi gym dengan korang. Okey. So bila dia sampai dekat Come gym, on lah, kita aku kena hamdan kot. korang dua macam boleh, mana? boleh. Dia buat macam mana? Mati duduk sini. Ya, tapi kita kan kawan ni. Korang dua kan pernah pergi sama tu kan. Mesti dia on je. Okey. Tapi waktu dia dah sampai sana tu, korang tak perlu pergi sana pun. Korang acah-acah je. Faham tak? Sampai dia termakan. Maknanya dia tu nak support konten korang. Rasa korang boleh buat tak benda ni? Itu you guys can do it. Nak rekod tu. Kita Rekod macam korang nyanyi konten korang. Rekod nanti korang guna phone korang. Sebab tak nak nampak ketara. Macam mana? Jangan. Rasa ni kau buat Sophie macam tu? Bagi aku tim dia dah bikin lagi. Dia juga kita buat dia tanya sanggup dah. Bagi aku apa yang kau nak buat benda ni yang kau nak buat. Sebab dia nak ajar dia. Ya. Macam Macam Dia nak ajar dia. Sebab dia tak reti menghargai ibu. dekat sini lah kau nak tunjuk kan. Sekali ni je kau nak petangkan aku. Tapi Ya, Sophie
kali kedua. Sakit tau, perpisahan tu sakit. Okay, boleh. Tak ada hal lah. Takkan pergi. Handuk boleh lah. Pergi Kedah boleh kan? Pergi kedai boleh tau. Tak, konten ni sekarang pergi Kedah ke tak? Tak kan? Konten tak boleh. Tak, ajak pergi gym je. Ganda siap. Okay, boleh, tak ada hal lah. Kau setuju? Deal. Betul, bawa Sofi pergi gym tu betul aku tak ada hal. Serius. Oh, iya ke? Takkanlah betul, susah je. Okay? Deal. 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 Kononnya konten kau macam tu lah. So nanti footage ni kau bagi aku kan? So konten aku kan? Kau buat konten sendiri boleh tak? Korang sekarang diorang dua nak pergi ajak Sofi pergi main gym. Okay. Duo. Sorry dah. Duo. Okay. Sekarang ni kita Kau mesti pelik kan? Kau mesti pelik kan? Kenapa duo Jaka Kacak ni ajak masuk konten sih kau macam lain? Clear ni macam ni. Bangga masuk konten korang. Apa nak puji diri sendiri je Kak? Tapi dia sendiri lah. Kat mata kau kan? Siapa yang cakap? Mata kau kan? Kau jujur je lah. Tidur. Jujur je lah. Kamu lelaki kau cakap kacau. Ha. Semalam tu kacau. Dia silap aku cakap kacau. Berarti dia kacau. Jadi kau orang aku cakap kacau. Jadi kot, dah mata kau tu Syamik dia yang kacau. Okay, jangan. Ini sebab kau tak tengok buka baju. Kalau buka baju, saya Eddie pun kalah. Kau tak pandang bunyi ni kan? Okay, so kali ni aku nak Rina tak pernah pergi sama kita. Kita pernah pergi ke? itu lah. Apa? Rina tak pernah pergi sama. So kali ni Rina kena pergi sama. Okay? Okay, so macam ni. Kau rasa aku suat dia buat Ni shot. Kan kawan dia. tak tengok. Kan kau tak tengok. Okay, kita tak. Okay, sini. Kita orang nak Sebab kita orang dah tengok dia macam terlampau. Ya Allah, bulat je. dua-dua lah. Berat ni. Hello. Berat ni orang sebelah ni. Berat dia berapa? Kenapa sibuk pasal Dora? Dora tu air. Air. Cuba tengok berapa kakak? Kalau kita Ayah orang tadi dah tahu. Jadi macam Rina. kalau macam ni guys 150. 150. Salah. 43. Tak boleh. Sedar diri. Kau ni mata tu rosak ni. Dia mata rosak yang sedar diri. Butuh hati. Jadi ni kenapa? Kenapa Sofi Maira ni dengki sangat? Sofi. Okay. Patutnya aku yang sakit hati. Kita kan kawan je. Tak. Bawa dalam ni. Kita boleh tak tengok corner. Sekarang ni kita orang nampak kau ni bulat sangat. So kita ni dengan jatuh kacak dan hati yang baik. Kita nak buat kan? Kita orang nak ajak korang pergi gym. Mesti kau ingat kita nak ajak kau pergi makan anak-anak kan? Dah, lagi besar. So kita nak ajak kau pergi gym. Bila tu? Hari ni, petang ni. Hari ni. Ada siapa je? Ada aku, Capik. Uzi kat kita dulu kan? Ada Burki ni. Kan korang nak urut? Ada Burki. Ya. Kita nak collab dengan korang tu. Pergi aku pergi. Ada Syami. Ada Syami. Tapi ramai dah. Ramai Corner lain dah. Aku tak ada kau tak siapa cakap. Ada siapa? Ada Capik. Kalau kau tak nak dia, okay, tak. Siapa dia? Ha? Apa dia? Okay. Dia. Apa? Kau apa? Oh, dia setuju kau apa? Ni kita mahu kan? Jadi aku takut panggil orang. Pukul 4.30, boleh? Sekarang kau apa? Sekarang pukul, Sekarang pukul 2.30. 2.30. Ke korang ada kerja masa? Lama tak? Lama. Tak. Biasa kalau kita orang Dia sejam dia, dia sejam. Mana lagi sejam? 3 jam 2 jam. Kalau macam tu. Kita 3 jam 2 jam. Tapi untuk orang ni banyak benda nak buat ni. Dia kan gym. Gym. Kalau dengan Tapi pakai korang- training kita orang ke? Yes.
Kalau macam tu ada schedule lah. Dia pukul lain, aku pukul berapa lain. Asal sekali je. Lain. Kita lain Tak, dia dulu. lain berkat. Okey. Lain waktu. Sofi, dia dulu ikat. Dia ambil belah bawah, kita ambil. Oh, boleh. Boleh. Boleh juga asal tak nampak muka dia. Dan dia dekat bawah, time Sofi nak masuk tadi, kita suruh masuk toilet dulu, okey? Oh, okey je. Okay, so Sebab sekarang aku ni- kalau dia tak turun berat badan. Okay, sekarang ni kau pilih. Trainer mana kau nak? Berat dia berat pada tepung. Kat sini ada 2 trainer. Pilih. Trainer siapa yang nak? Kau pilih trainer mana kau nak? Dah kena buat putih asing ni. Tak, sekali. Nanti pilih Mana siapa? je aku tak nak pilih. Okay. So sekarang ni, okay. Tapi kita tak ada baju gym. Pakai je macam ni. Okay je. Sini. Ini outfit paling style kat sini. Biar kita orang nampak yang macam biji betul. Orang yang nampak macam Tapi halau tu tak apa. Muka tak pernah tak kena halau. Tak kena halau. Kalau Rina tak kena halau. Kita pergi sana kita duduk kita bukan waktu dia masuk free. Ah. Siapa pula tak boleh buat macam ni. Tak ada orang yang tak ada hotel. Tak aku tak dengan lain ke? Nak sangat. So, setuju? Setuju Boleh deal 4.5 Pas setengah tu 4. Kau nak dari mana? Dari satu? Pukul 4 lah. Pukul- Cepat habis. Pukul 4. Tak nak lama-lama bila. Kau nak besar kan dia tu? Tapi aku tak pernah sampai. Pukul 4 dah tak pula. Bila masa aku duduk KL. Tak payah balik. Yang pergi dulu kat aku kenapa? Turun gerak. Kalau nak turun gerak boleh. Kita tukar baju turun datang sana. Boleh? Tahu tak tempat? Tahu. Okey. Jangan dulu sini ya. Okey, tak ada. Okey. Jumpa sana. Sofi, okey? Keluar dulu, kita nak keluar dulu Azmi lah. Gaduh tu. Nice man. Tak dengar Soto Madura. Free. Okay, free. Okay, black door. Thank you dia Tak orang. dapat mogok dalam konten. Nampaknya dia berjaya disebabkan korang yang ajak. Tapi kalau Ihin ajak ke dia tak nak. Dia tak nak. Ihin Noah ke. Itu sebab kau pilih jaga. Dia tu kan. Tapi ingat tau, satu malam tak ada mogok depan kedai tau. Black Dia door. back door. Okay, baik. Jom sekarang kita pergi kenakan Sofi dekat tempat gym. Nampak tak? Tu dia. Ni Sofi. Kalau ikutkan gym kat sini, dia tak masuk. Oh, dia tak boleh masuk sebab nak daftar sama-sama. Asal dia tak tunggu dalam kereta? Bijak sangat budak ni. Korang sementara Sofi ada kat gym sekarang ni. Rina nak pergi beli makanan dulu, nak pergi beli air dulu. Biarlah si Sofi tu tunggu kat sana seorang-seorang. Dia buat main dengan Rina. Biarlah dia tunggu benda yang tak pasti. Oh, kalau Syafiq dengan Rif ajak, laju je janji ditepati Kalau Rina janji tak ditepati, mana boleh masa tu. Rina nak pergi beli makanan dulu lah. Rina lapar. Sebab tadi lepas shoot konten habis tak sempat nak makan. Konten Una pun Rina tak sempat nak masuk tadi. Okay, let's go. Kau pergi jauh di malam yang kelabu. Ku termenung sepi, hati ini merindu. Hujan turun pelan, dingin angin dimaki. Rindu semakin dalam, kenangan tetap di sini. Bawa dia kembali ke dalam pelukanku. Bawa dia kembali, hati ini kan utuh. Di antara waktu yang berlalu, terukir cerita cinta kita setia. Korang setelah nak dekat 2 jam jugalah ni, kita orang sidai Sofi. Dia tak tahu dia ada lagi ke tak. Sofi tunggu lagi. Oh, kesian Sofi.
Kesian si budak Sofi ni. Dia tunggu weh. Masa dia tak tunggu dalam kereta? Ada 2 jam macam nak dekat sejam lebih dah lah. So kalau kita orang plan balik daripada office tadi terus hingga dekat gym ni. So mungkin daripada tadi lah dia dah tunggu. Am I bad? Am I bad girl? You are bad girl first. Okay, Rina rasa dah tiba masanya Rina pergi jumpa dia sendiri and bagi tahu apa yang terjadi. Jom. Dah tu. Mesti dia imagine ada Merkin and the gang kat dalam gym. Dia tak boleh masuk selagi tak daftar. Kita tak tahu kenapa, tapi kalau ikutkan kan, Sofi pun macam koyak dengan Rina. Korang tengoklah sendiri cara dia bercakap tadi. Macam dia pun ada benda tak puas hati dengan Rina. So tak tahu nak settlekan macam mana. Kita follow the flow je lah. Pending kau ni. Macam mana? Lama tunggu? Kau buat apa kat sini? Apa yang buat apanya? Kau nak shoot konten Syafiq dengan Rif? Aku dah cakap dengan diorang aku tak nak sekali dengan kau. Sibuk. Kau ingat nak ikut masa kau je. Orang tak ada nak buat kerja. Kalau aku nak ikutkan timing kau je. Kalau aku tahu kau ada kat sini, tak ada mana aku nak datang sama. Kalau tahu aku tak datang, tak masuk ke konten ni. Apa yang kau nak terasa sayang aku? Habis tu, kenapa tak tarik muka dengan aku? Kau buat boleh, aku buat tak boleh. Macam mana tak tarik mukanya? Benda kita dah janji tak Sofi? Benda dah janji. Kau ni cakap dengan cermin yang kau pun tak pakai baju aku. Tapi lah salah kau orang lain lah. Kau sendiri pun macam mana perangai? Nak orang hormat kau tapi kau tak boleh nak hormat orang. Yang kau rekod kenapa bukan konten kau pun? Serabut. Lama kau tunggu? Tak apa masalah kau serabut ni. Lama tak kau tunggu sini? Lama tak nampak ke aku tunggu sini lebih tadi? Sibuk nak Lama rekod kenapa? Padan muka. Rina! Rina!